Okey, ni barang yang saya baru sampai yang ini dia unik sikit. Ni tempat pemotong plate. Ni dia. Kena pasang sendiri dah pula. Tak ke dah siap-siap pasang. Dia macam ni. Ni plate dia. So dia potong kat sini. Saya pun tak tahu macam nak guna ni. Aduh. Ke dia datang dah siap-siap dengan apa, dia dah pasang siap. Sekejap, saya buat kajian sekejap. So, dia angkat dulu. Sini. Angkat tu je kan. Okey. Angkat dia tak. Okey. So, dekat ni. Sini. Alright. Dia macam ni. Macam ni. Sebelah ni. Sebelah. Dia yang soalan kan. Okey. Okey. Saya punya drill ni kecil Dia sepatutnya besar. So saya tak tahu saya nak sangkut mana spring yang dia bagi ni. Sepatutnya ni kita kena balut macam ni dan sangkut kat ujung ni. Tapi sebab besi ni lagi panjang daripada saya punya drill ni, jadi tak boleh nak sangkut lah. So kejadian ni macam ni lah lebih kurang. Cuma kalau tak sangkut benda ni, dia akan jadi takut dia sengit lah, potong nanti. Biarkan macam ni lah. Nampak? Tapi tak tahulah boleh potong ke tak. So jom tengok saya test. Okey, ni zinc dia So saya akan guna cutter ni untuk cut dia ni. Tengok. Aduh, saya tak bawa ni lah. Memang jadi, babe. Masuk celah ni ya. Kan. Dia tertolak. Okey, padu barang ni. Masuk celah ni. Alright. So, jangan lupa like, share dan subscribe. Barang ni nanti saya share description dia. Kat mana dapat barang ni So, itu je lah. Assalamualaikum.